Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Halwani Balkis, wartawan Wix TV. Dan bersama saya, Alifah Reha selaku juru kamera. Pada hari ini, 8 November 2025, kita menyaksikan detik penuh bermakna iaitu Kem Generasi Madani Khatam Al-Quran Murid Tahun 6 2025. SMK Agama Wataniah Machang telah bekerjasama dengan pihak Bahagian Pendidikan Islam KPM, Sektor Pendidikan Islam JPN Kelantan, Unit Pendidikan Islam PPD Machang dan Unit Pendidikan Islam PPD Kuala Krai telah mengajarkan program Khatam Al-Quran yang dihadiri oleh pelajar-pelajar dari sekolah rendah. Program ini merupakan suatu simbol kecintaan terhadap kalamullah serta bukti usaha membina generasi berilmu, berakhlak dan berjiwa madani. Tajamkan hati mereka seperti mata pedang, lindungi mereka dari sifat mazmum. Apakah harapan Ustaz kepada para pelajar yang menyertai Kem Generasi Madani Khatam Al-Quran Murid Tahun 6 2025 pada hari ini? Okey, terima kasih kepada adik Irwan Halwani. Alhamdulillah hari ini kita telah mengadakan Kem Generasi Madani murid tahun 6 Kem Khatam Al-Quran murid tahun 6 pada hari ini di SMK Wataniah, yang mana hari ini merupakan Kem Khatam Al-Quran untuk kita untuk khatamkan seramai mungkin murid yang hadir pada ini untuk mereka ni untuk khatam 30 juzuk. Hari ini merupakan siri yang kedua Kem Generasi Madani Khatam Al-Quran murid tahun 6, yang mana kita telah mengadakan Kem Generasi Madani pada siri yang pertama pada 1 November 2005 dan hari ini merupakan Kem siri yang kedua pada 8 November 2005 yang kita adakan di SMK Wataniah pada hari ini. Yang hari ini peserta-pesertanya di kalangan murid daripada PPD Machang dan PPD Kuala Krai seramai 260 orang. Dan dalam siri yang pertama pada 1 November yang lalu kita telah berjaya khatam seramai 34 orang. Dan hari ini harapan saya dalam kem siri yang kedua ini kita harap makin ramai murid-murid daripada kem ini dapat khatam seramai mungkin pada hari ini. Jadi harapan saya murid-murid yang berada dalam kem khatam Al-Quran pada hari ini dapat membaca Al-Quran dan tamat 30 juzuk insya-Allah. Jadi terima kasih banyak. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan berikanlah mereka jalan meniti dunia. Adakah program seperti ini mampu menjadikan sasiah seorang murid dicungkil dengan pendekatan kepada Al-Quran? Ya, Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada KPM, SPI, Sektor Pendidikan Islam dan juga PPD serta seluruh warga guru pendidikan Islam dan murid-murid yang terlibat dalam program Kem Generasi Madani Khatam Al-Quran tahun 6 ini untuk siri yang kedua pada hari ini. Jadi Alhamdulillah pada pandangan Ustaz, program seperti ini sangat-sangat membantu murid-murid khususnya tahun 6 dekat dengan Al-Quran, menjadinya insan Quran Madani. InsyaAllah, kerana bila murid-murid kita sentiasa dengan Al-Quran, maka aura daripada bacaan-bacaan itu akan mengelilingi tubuh peserta-peserta tersebut, dan insyaAllah dengan mukjizat Al-Quran itu akhlak murid-murid tadi akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya insyaAllah. Alhamdulillah, selesai sudah Kem Generasi Madani Khatam Al-Quran Murid Tahun 6 2025. Semoga Al-Quran terus menjadi panduan hidup dan cahaya dalam setiap langkah kita. Sekian liputan khas daripada kami di Wix TV. Wix TV, kreatif, aktif, positif. Mereka dari sifat